Cuba eja perkataan lembu. 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 Betul. Pandai. Bagilah yang mencabar sikit, cikgu. Ini budak kecil pun tahu. Baik, semua berdiri. Cepat. Siapa boleh jawab soalan dan eja dengan betul, boleh duduk. Faham? Faham, cikgu. Gambar A. Fizi, jawab. KI ke akhirat itu kereta. Yang lain, betul ke? Salah, cikgu. Salah. Ejaan yang betul, siapa boleh jawab? Upin? KI ke R-I-R-E-T-E-T-A. Kereta. Ui, ejanya. Hei, Fizi. Kamu tak boleh duduk. Tadi Eja sudah salah, Ma. Yelah. Aku berdiri. Sibuk je. Oi, buat apa tu? Tak pergi main ke? Nak main lah ni. Tunggu kawan-kawan datang. Upin, Ija kucing. K-U-K C-I-N-G cing. Kucing. Miau. Miau. Betul. Ipin, Ija ayam goreng. Mana Aci? Panjang sangat. Ili, tak tahulah tu. Kenapa korang belajar mengeja? Cikgu suruh ke? Cikgu saja nak uji kebolehan kita orang mengeja. Betul. Semua kena berdiri. Selagi tak dapat eja dengan betul, tak boleh duduk. Oh, patutlah bersungguh-sungguh belajar. Bagus. Teruskan. Akak buatkan air. Kita orang dah sampai. Lama kita orang tunggu. Jom naik. Besarnya beg kamu, Ihsan. Apa ada dalam? Ada macam-macam. Aku ada bawa banyak buku cerita kanak-kanak. Buku komik ada ke? Hei, Maya. Kita mau belajar kan? Bukan mau belajar main-main. Aleh, tanya pun tak boleh ke? Kawan-kawan, cuba eja makan. M-A-K-A-N makan. Apple. E-Apple. Apple. Aku makan apple. Untuk aku tak ada ke? Tak ada. Ini untuk aku seorang je. Hayya, Ehsan. Mau makan ke mau belajar? Dua-dua mau. Ni ada air dengan cekodok pisang. Makanlah. Sedap ni. Wah, terima kasih. Sama-sama. Oh. Sedapnya. Macam mana? Semua dah pandai mengeja? Kita semua sudah pandai. Sekarang mau tambah lebih pandai. Kalau begitu, belajarlah cara kreatif. Gimana? Macam ni.
belajar, jangan asyik bercakap atau bersembang dan menghafal semata-mata. Korang kena guna lakaran visual spontan sambil bercakap. Maksudnya, kita bayangkan atau lukis benda yang nak dieja. Kemudian, sebut dan tulis. Barulah ia akan melekat dalam fikiran. Tanpa lakaran atau gambaran, kita akan senang hilang fokus. Macam budak tu. Apa? Gelap betul. Kita kat mana ni? Tak tahu. Kalau nak keluar dari ruang ini, selesaikan silang kata dengan betul dalam masa 1 minit. Haiwan apakah ini dan warna apa? Dua, tiga burung. Ini burung. Burung. Burung apa? Cepat cakap. Masa sudah mau habis. Merak. M-I-M R-I kira. Merak. Biru. B-I-D R-U-R-U. Biru. Selamat. Hai. Tak jadi apa-apa pun. Macam mana nak keluar? Tante, jawapan tadi salah. Habislah kita. Ada pintu kebuka. Ya Allah, mari cepat-cepat keluar. Jom. Kita di mana pula ni? Ada silang kata lagi. Banyak banget huruf-hurufnya. Gimana ini? Mari kita buat sama-sama. Cepat, nanti habis waktu. Aku dah tahu. Tepi semua. Ayam. A-Y-A-M yam. Ayam. Batu. B-A-Ba. T-U-Tu. Batu. Buat pertama kali Sisi pandai. Apa pula? Aku memang pandai. Nasib je tu.
dapat di mana pula ni? Entah. Kenapa kita di sini? Enggak tahu. Entah, ada soalan silang kata lagi. Saya pun rasa ada. Saya suka. Kau semuanya suka. Tapi satu pun tak boleh jawab. Jangan marah, Mak Il. Apa ini? Saya tak faham. Aku rasa dia suruh kita teka dan isi ruangan kosong dengan perkataan yang betul. Aku pun rasa macam tu. Jom cuba gambar pertama. Sawah. S-A-W-A-H-W. Sawah. Itu gambar padi. P-A-P-A P-I-D. Padi. Yang terakhir itu gambar nasi. N-A-N-A S-I-C. Nasi. Mesti perkataan yang lagi panjang. Aku tahu. Beras. B-E-R-A-S. Beras. Apa ni? Betul. Kenapa ni? Cahaya apa tu? Mungkin itu jalan keluar. Jadi, kita kena masuk dalam cahaya tu. Jomlah, apa tunggu lagi? Nanti cahaya tu hilang. Cepat. Sudah sampai. Itu kat mana? Kita dah balik. Kenapa bising-bising ni? Korang balik dari mana? Kita orang baru balik dari mengembara. Mengembara? Bukan korang kat sini ke dari tadi? Merak. M-E-M R-E-K-R. Merak. Biru. B-I-B-R-U-R. Biru. Bila pula pergi mengembara? Betul Kak Ros. Kita orang pergi banyak tempat. Sama belajar mengeja macam Kak Ros cakap tadi. Cara kreatif. Betul. Bagus. Mengembara sambil belajar. Macam tu lah kalau nak jadi budak pandai. Belajar cara kreatif dan efektif. Hari ni kita sambung pembelajaran mengeja perkataan dan seterusnya buat ayat dari perkataan tu. Semua keluarkan buku tulis dan tulis 5 perkataan. Boleh? Kau jangan nak tiru. Alah, bukan tiru. Aku nak tengok je. Tak boleh. Janganlah. Ehsan, Fizi, dah siap? Belum, cikgu. Ehsan kacau saya. Ehsan, macam mana aja telinga? T-E-L-I-G-A. Terima kasih. Baik, murid-murid. Semua bangun. Hai, Jack. Satu je perkataan. Satu je yang ingat. Tak apa. Ijat sebut, eja dan buat ayat dari perkataan tu. Duri. D-U-R-I-R-I. Duri. Kaki saya sakit, terpijak duri. Betul. Yeay!
Boleh duduk. Easy. Telinga. P-I-T L-I-L G-E-N-A. Telinga. Salah. Pendek eja. Telinga. P-I-T-L-I-L-N-G-E-N-A. Telinga. Betul. Cikgu lihat semua dah cakap mengeja dan buat ayat. Maknanya lepas ni kamu semua dah boleh membaca dengan laju. Hanya Ijat kena usaha lebih sikit. Kawan-kawan boleh bantu Ijat? Boleh, cikgu. Dengar sini semua. Minggu depan Tadika Mesra akan mengadakan pertandingan mengeja antara kelas. Jadi, cikgu akan pilih 5 daripada kamu bagi mewakili kelas Aman. Kamu berlima mesti buat yang terbaik supaya kelas Aman menang. Mereka yang terpilih adalah Nail, Mimi, Ihsan, Upin dan Ipin. Tepukan untuk mereka. Cepatlah kau, Ihsan. Tak sangka kita terpilih. Kita kena buat betul. Semua salah kau. Salah aku? Kenapa pula? Sebab salah eja tadi. Langsung cikgu tak pilih aku. Kau saja bagi aku ejaan yang salah. Maafkan aku. Aku tersilap. Mari aku belanja ABCD.